Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Selamat datang saya ucapkan ke sesi kedua bagi pertandingan iOS App Ideation and Prototyping using iPad. Okey, di mana pertandingan ini terbuka kepada semua murid sekolah rendah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey. Okey, sebelum kita mulakan, boleh type dulu di ruangan chat. Okey, dari sekolah mana. Okey. So, pertandingan kita terbahagi kepada 4 sesi. Sesi yang pertama semalam brainstorm your iOS app idea. Kemudian sesi kedua pada hari ini plan your iOS app features. Esok kita akan ada sesi ketiga prototyping your iOS idea. Dan sesi terakhir, sesi keempat, pitch your prototype like a pro. Mari kita saksikan sedikit teaser bagi program ini. Okey, menarik kan? So, ini sedikit apa yang akan adik-adik lalui sepanjang bengkel kita 4 hari ini. Okey. Okey, pada petang ini kita akan bersama Apple Professional Learning Specialist Cikgu Nurul Ain binti Badrul Hisham. Okey, dengan slotnya Plan Your iOS App Features. Okey, esok kita akan bersama dengan saya, Cikgu Haizam, bersama Prototyping Your iOS Idea. Okey. Dan sesi yang terakhir nanti, sesi keempat bersama dengan Dr. Ili Farhana dengan slot Pitch Your Prototype Like a Pro. Okey, so pastikan adik-adik semua jangan tertinggal sesi-sesi ini. Okey, rugi nanti. Okey, sebelum kita mulakan, cikgu akan bacakan sedikit webinar guideline untuk panduan semua. Okey, sesi ini akan dirakam. Okey, untuk pengetahuan semua juga, kami memohon maaf. Pada hari ini kami tak ada masalah teknikal sedikit. So, kami tak akan ada live di YouTube. Okey, tapi jangan risau, kami akan upload rakaman sesi ini di YouTube kami selepas sesi ini. Okey, don't worry. Okay, kemudian, please ensure your microphone is muted throughout the session. Okay, jika ada apa-apa soalan, boleh terus bertanya di ruangan chat. Okay, do not use the screen sharing features when the presenter is presenting. Okay, sebab nanti akan mengganggu kita punya proses sesi ini. Okay, dan link kehadiran akan diberi di penghujung bengkel nanti. Okey, untuk workshop materials and resources, ini adalah QR code bagi Padlet kita. So, adik-adik boleh scan QR code ini untuk terus ke page Padlet di mana di situ kami akan uploadkan resources-resources yang diperlukan. Okey, so adik-adik boleh screen capture dahulu. Okey, cikgu bagi masa 5 saat. Okey. Okey, seterusnya kita ada workshop Telegram.
Okey, so kalau ada adik-adik yang belum join lagi Telegram kita, boleh scan QR code yang tertera untuk join grup Telegram kita. Okey, adik-adik boleh screen capture. Okey, cikgu bagi masa 5 saat untuk screen capture. Okey, so tanpa membuang masa, okay, kita mulakan sesi kita. Okey, cikgu stop sharing. Okey, cikgu Ain, are you ready? Okey. Okey, saya serahkan kepada cikgu Ain untuk sesi petang ini. Okey, dipersilakan cikgu Ain. Okey, terima kasih Cikgu Haiza. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua yang hadir dan menyertai sesi bengkel kita pada petang ni. Okey, sebelum kita memulakan sesi, okey saya nak buat sedikit survey lah kan kepada peserta-peserta yang join pada hari ini. Sebab sebelum ni pernah ada program yang sama pada tahun 2023. Boleh tak beri respon kalau pernah join pilih satu dan kalau tak pernah join dan ini kali pertama untuk join pilih dua dan komen di ruangan chat supaya saya tahulah audiens saya ni ada tak yang pernah berpengalaman untuk join program ni. Alright, dua. Okay, SK Kepong PG, thank you. Okay, so saya nampak kat sini dua lah Banyak dua ni cikgu Ain. banyak dua lah, kita tak pernah join Okey. first time lah kan. Okay, itu yang pertama. And then yang kedua, saya nak tanya, ada juga satu, Cikgu Jumrah. Hana, okey. So penaja bagus So maksudnya berpengalaman lah kan. Okey, bagi yang tak berpengalaman tak apa. Kita akan inilah berikan sesi bengkel supaya kita dapat gambaran lah. Okey, dan yang soalan saya yang kedua adalah saya nak tanya siapa yang pernah menggunakan aplikasi Keynote dalam kita punya iPad lah ataupun MacBook dan sebagainya. Okey, respon A untuk yang pernah dan respon B untuk yang tak pernah. Dan ini pertama kali untuk belajar menggunakan Keynote. Okey. B, 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 A, A. Alright. Okey. So, okey, sebelum tu saya akan tunjukkanlah aplikasi yang telah saya, prototype yang telah saya hasilkan di Keynote. Okey, so saya nak share screen. Okey, boleh nampak paparan saya? Kalau boleh tolong thumbs up supaya saya tahu semua orang boleh tengok saya punya screen. Boleh bagi reaction thumbs up? Okey. Nampak ke? Okey, alright. Okey. Thank you, Cikgu Haizam. Okey. Alright, okay. So saya akan tunjukkanlah saya punya prototype dalam Keynote yang digunakan menggunakan aplikasi Keynote.
Okey, jadi ni lah prototype yang telah saya hasilkan dengan menggunakan aplikasi Keynote. Okey. Jadi hari ini kita akan cuba untuk tengok macam mana kita nak buat dia jadi apa bentuk transition dia lah untuk menghasilkan untuk kita plan macam mana kita nak plan kita punya prototype supaya kita boleh hasilkan yang praktis lebih kurang sama macam apa yang saya buat lah. Okey, untuk kita explore dalam keynote ni. Okey, alright. Jadi sebenarnya saya ada sediakan workbook tapi saya belum sempat untuk upload dekat dalam Padlet. Jadi nanti saya akan upload di Padlet workbook yang menggunakan aplikasi yang telah saya hasilkan prototype ni iaitu Homework Buddy. Okey, jadi semua boleh tengok dulu tontonan recording ni, so boleh ikut apa yang step yang saya cuba untuk sampaikan lah. Alright, okay. Hmm. Jadi yang pertama, sekarang okay, kita nak tengok macam mana kita nak plan kita punya apa prototype. Okay, jadi benda yang pertama dalam pembinaan apps. Okay, saya nak tanya semua pada hari ini. Okey, apa yang anda akan mulakan apabila anda nak plan untuk buat satu-satu apps? Okey, sebab semalam kita dah ada sesi dengan APLS Shukri. Jadi pada hari ini cuba kita linkkan dengan apa yang APLS Shukri dah ceritakan atau terangkan dalam free form untuk explore kan. Jadi apa yang benda pertama yang kita perlu lakukan dalam plan? Agak-agaknya lah based on design thinking yang telah diperkenalkan semalam. Saya nak baca dekat komen ruangan chat. Explore. Baru ada seorang je yang respon dia explore kan. Itulah. Ada lagi tak? Okay, kemarin Dia okay. lain tengah Alright. dia lain tu Yang tengah apa? Rujuk nota kan. uh, terkejut lah tiba-tiba tanya soalan serius kan. Okay. Cari masalah. Betul. Okay. Semalam kita belajar cari masalah. Okay. Explore. Okay, alright. Jadi, okay, dalam explore, okay, kalau perasan, ada Ustaz Syukri ada share tentang apa dia menyenaraikan banyak-banyak masalah kan. Maksudnya banyak masalah dan dia akan pilih satu masalah untuk hasilkan penyelesaian lah ataupun kita kata itulah yang kita akan hasilkan untuk apps prototype kita. Maksudnya nak hasilkan apps untuk bantu untuk selesaikan masalah. Okey, dan uh, benda yang dilinkkan dalam tu adalah tentang SDG ataupun siapa apa dia SDG yang kemarin yang Syukri APLS Syukri share dengan kita semua. Siapa boleh respon dekat saya SDG. SDG stand for ada yang respon ke? Macam Ya, belum ada lagi. belum ada. Belum Kita ada. scroll tengok rasanya saya rasa Ahmad Zakwan join semalam kan? SK Kepung pun Tu join ada yang dah semalam. jawab tu. Betul. Ada, Ada yang dah alright. jawab. Okay, thank you. Okay, betul. So SDG stand for Sustainable Development Goals. Oh. Okay, betul, betul. Bagus. Okay. Okey, SDG ni lah yang kita rujuk lah. Kiranya kita nak tengok dari segi apa, lah, okay, ada 17. So kita nak tengok apa masalah yang secara orang kata widely recognized lah benda tu kan, SDG. Dan untuk saya punya prototype homework buddy ni adalah saya pilih untuk SDG 4, Quality of Education. So betul, betul. Baru baru start laju jawapan tadi macam slow sikit. Baru warm up kan. Okey. Dan ada lagi yang
APLS Shukri share juga semalam adalah tentang empathy. Empathy. Okey, siapa masih ingat tentang empathy? Semalam. Okey. Siapa boleh bagi kat saya macam bila sebut perkataan empati, apa yang kita nak buat dengan benda tu? Contoh situasi ke? Boleh ke share dengan saya dekat chat? So saya boleh tahulah kan kefahaman penonton pada hari ni tentang empati. Faham perasaan orang lain. Okey? Ada lagi ke jawapan lain? Hmm, sama-sama. SK Sungai Lang respon sama-sama. Okey, memahami perasaan orang lain. Okey. Alright, okay. Kalau kita lihat kat sini, okay, empathy tu sendiri, okay, sebenarnya okay, selain daripada faham, kita faham tu daripada konsep sebenarnya kita ada dari yang mendengar, melihat, kan? Jadi kita faham tu bukan sekadar faham di hati, tapi kita tengok macam mana dia melihat benda tu, mendengar apa luahan daripada orang, maksudnya masalah-masalah yang dihadapi dan kemudian dia pun come out with the solution. So sebab itulah kita buat apps ni supaya in benda yang lebih mudah adalah untuk mudahkan orang. Tetapi kita dengar dulu, kita dengar apa yang dia berlaku, apa yang berlaku, macam mana masalah tu boleh mempengaruhi ataupun mengganggu dia punya kehidupan seharian. Sebab tujuan kita nak adakan apps ni adalah untuk nak mudahkan orang kan, betul, untuk senangkan orang lain, okey, untuk faham, untuk feeling to another, okey, betul. Jadi sama juga macam saya create homework buddy ni, okey, benda ni tercetus apabila bila ada murid yang kerap keluar untuk aktiviti luar bilik darjah lah. So dia terlibat dengan aktiviti koko, dia terlibat dengan aktiviti co-akademik, dia kena pergi camping kerap ke, ataupun dia banyak terlibat dengan unit beruniform punya jambori or whatever kan. Jadi bila kita faham benda tu, kita try nak bantu selesaikan dia untuk mudahkan dia merujuk dia punya kerja rumah. Jadi kita pun create satu apps yang dinamakan Homework Buddy. Okay, and then so dia boleh adakan benda ni dan dia boleh tengok dekat rumah. Means dia boleh ada reference lah. Maksudnya daripada kawan-kawan yang lain yang guna juga apps ni, so dia boleh bantu untuk buat kawan-kawan yang tertinggal tu untuk tengok lah, untuk show to them apa yang dia boleh bantu untuk apa dia siapkan lah kerja sekolah dia kan. Jadi tak tertinggal. Okey, jadi segala apa untuk pembinaan apps sebenarnya kita ada satu website yang dinamakan Colourco untuk kita tengok. Okey, antara benda yang penting juga dalam pembinaan apps ialah tentang pemilihan warna. Okey, jadi saya nak share sikit. Okey, ada satu website dia akan tolong bantu kita untuk cari ataupun generatekan warna. Okey, so dalam peringkat pemilihan warna ni, okey, penonton semua boleh cuba pergi cari website coolers.co ataupun nanti saya akan masukkan dalam workbook, jadi semua orang boleh access to the link lah untuk tengok pilihan warna. Jadi bila kita tekan generate, dia akan bagi cadangan warna lah untuk warna, kombinasi warna untuk aplikasi yang kita nak bina. So best lah, so kita tak payah macam berfikir banyak lah untuk nak select the right colour kan, untuk jadikan apps kita tu menarik. Okay, jadi
lepas kita pergi dia generate color ni, so kita pun dapatlah satu gambaran dan kita boleh pilih color. Okay. And then kalau untuk homework body saya, okay. Kalau lihat dekat sini, kejap saya. Okay, untuk pembinaan logo, okay, sebenarnya yang saya buat ni adalah menggunakan shapes di atas ni. Okay, kalau siapa yang join sesi semalam pun dekat dalam preform pun ada which is shape punya ni lah function. Okay. Alright. So dekat dalam ni ada banyak sangat shape, ada banyak kategori. Okay, sama juga macam yang kita tengok kat dalam freeform. Ada basic, ada geometry, ada object, ada animals, ada nature, ada food, ada symbols, ada education, ada arts, ada science, ada people, ada places, activities, transport, work, ornaments, my shapes dan sebagainya lah. So antara cara yang mudah adalah saya suka gunakan search button. Okay, bila kita search kita boleh cari apa bentuk yang kita nak untuk reka kita punya logo untuk apps kita kan. Okay, macam saya punya sendiri. Okay, saya nak ada bentuk search. Nak nampak macam ada search lah. So saya pun tekan tulis search. Jadi dia akan keluar simbol yang macam saya tunjuk ni. Simbol macam magnifier tu kan. So dah keluar satu ni. Okay. Kalau perasan apa lagi dua bentuk yang saya combine dekat dalam saya punya apps punya apa logo. Siapa boleh komen dekat ruangan chat. Bentuk apa? Ada dua lagi bentuk yang saya belum keluarkan. Apa bentuk yang ada dekat dalam saya punya apps logo? Kalender, betul. Okey, jadi bila kita dah tahu kita guna kalender kan, kita nak guna kalender, jadi kita pun bolehlah tekan kalender. Okey, so dia akan keluar paparan kalender. Yes, kalender. Okey. Ada lagi satu lagi yang saya guna untuk combine. Square, betul. Okay, thank you. Okay, square. Jadi square pun kita boleh search lah kan square. Okay, square pun ada dua jenis kan. So saya pilih square yang jenis yang dia punya bucu dia tu tak tajam, yang membulat lah. Okey, so kita dah dapat kan? Kita dah dapat tiga bentuk asas lah kiranya untuk kita punya apps logo. So apa kita nak buat lepas kita dah ada idea untuk combine kita dan reka cipta untuk homework body ni. Okey, phone. Yes. Okey, phone ni nanti saya akan cerita lepas ni. Okey. Jadi ni sekarang ni kita akan fokus kepada pembinaan apps logo. Okey, jadi takkan kita nak guna warna hitam je, betul tak? Tadi kan saya dah cakap macam kita boleh cari generate kita punya color combination dekat website tadi. So kita dah dapat dah warna yang kita nak. So apa kita nak buat? Macam mana kita nak buat dengan color hitam ni, logo yang ada ni? Uh, jadi siapa boleh respon dekat chat? So kita ada tiga-tiga warna hitam. Apa yang kita nak buat dengan shape ni? Tukar color. Yes. Gabungkan. Betul. Okay. So sekarang kita nak tengok macam mana kita nak tukar color lah. First saya ajar tukar color dulu. Okay. Okay. Jadi kita dah ada dah color combo yang kita ada. Contoh macam saya nak combine color warna gelap, warna hijau gelap, warna kalender saya nak tukar jadi warna peach. Lepas tu shape yang petak macam bucu tepi tu, saya pun nak tukar warna macam ala-ala hijau turquoise macam tu kan. Okay. Jadi saya pergi dekat shape ni dulu. Okey, jadi dekat sini format ni pun boleh, dekat brush atas pun boleh. Jadi saya pergi dekat style dan saya tukarkan ikut warna. Okey, untuk memilih warna pun sebenarnya ada beberapa jenis juga boleh. Boleh nak guna untuk preset pun boleh, color boleh, gradient boleh, image pun boleh. So saya akan go through satu-satu untuk perkenalkan sikit lah. Okey, jadi untuk bahagian ni, uh, saya nak color, nak dapatkan color tu lah kan. Okey, dah dapat dah. So kat preset ada warna yang sama macam yang saya punya ni lah. Okey, so dah settle untuk square.
Cikgu Siti Zubaidah, nanti saya akan bagi workbook. Tapi kalau tengah on dekat iPad, maksudnya dah buka iPad, boleh je follow saya untuk hands on. Okay, alright. Okay, next. Kita pergi pula, okay, dekat gambar yang finding tu kan. Pun sama, kita tukar kat sini. Okay, jadi kalau saya ambil warna hijau gelap ni je lah. Okay, lepas tu last untuk ladder. Okay, saya tukar. Saya ambil warna ala-ala peach sikit. Okay, alright. So dah dapat dah tukar colour. Alright. Okay, bila dah tukar colour, so tadi saya ada nampak jawapan. Dia kata nak gabungkan. So macam mana kita nak gabungkan dia supaya dia jadi satu logo. Okay, jadi apa yang kita perlu buat, kita adjust lah kan. Mula-mula kerja saya nak size dia besarkan sikit lah size dia ni. So saya besarkan lah size dia. Macam mana nak resize? Okay, saya on tab sekali and then saya tarik je. Saya tarik dekat hujung. Ah, and then saya overlapkan apa yang saya nak letak dekat atas square ni. Okey, nampak tak? Dia hilang. Nampak tak kalender tu hilang? So dia tidak berada tak nampak lah dekat depan square. Okay. So jadi bila kita nak adjust benda ni, kita akan tekan brush juga. Kita akan arrange. Arrange. Maksudnya kedudukan dia sekarang dia berada di belakang square tu. Jadi kita nak move to mana? Okay. Saya nak okay. Back ke front? Okay. Cuba penonton komen dekat ruangan komen. Sama ada kita nak move dia to the back ke to the front? Ha. To the back. Maksudnya calendar to the back. Okay, sekarang kita fokus kat kalender tau. Kedudukan kalender. To the front, yes. Jadi, ha. So dia akan berada di depan. Bila saya adjust dekat sini, move to the back, slash front kan. So saya bawa dia pergi depan. Okay, lepas tu, macam mana pula dengan kedudukan search yang kita cari tadi? Kita nak letak kat mana? Kita nak letak search tu dekat depan ke kat belakang? Kita nak letak dekat depan lah kan? Okay. So kalau kita bawa pun dia sama juga. Dia sama juga dia duduk kat belakang. So tak nampak. So biar tak nampak pun sama. Kita kena arrange dia supaya dia naik ke atas. So maksudnya duduk kat atas paling depan lah. Okay, alright. Lepas tu kita pun adjust sizing dia kan. Ikutlah kita nak buat logo kita kan. Sana. Okay, so kita lah. Okay. So yang ni sebenarnya nampak tak tadi bila saya tarik dia gerak-gerak kan. Okay, sebenarnya kita boleh juga lock kita punya. Yang kita dah tak mau dia gerak. Okey. Ni pun kita lock. Kita pergi kat arrange juga kita lock. Lock. Okey. Alright. So yang masih boleh bergerak yang ni lah kan? Oh, wait. Sorry, dia susah sikit nak ni. Okey. Jadi sekarang kita nak cuba gabungkan logo ni. Jadi macam mana kita nak gabungkan dia? Okey. So kita akan tekan macam ni and then sebab kita nak gabungkan semua. So boleh select objek. Lepas tu dia akan keluar dekat bawah ni kan. Select all. Okay. So dia akan select semua. Okay, tak apa. Dia select balik. So kita akan pilihlah objek yang ada ni kan. Uh, so sepatutnya dia akan jadi satu group. So done. Oh wait, sebab lock ke tadi? Kejap. Saya lock balik. Okay, a group. Okay, saya ada lagi satu yang tak group sekali. Okay.
Oh, degil pula search ni. Sorry. Okay. Dan group. Okay. So dia dah jadi satu logo. Okay. Alright. So next. Okay. Next kita dah dapat logo. Dan kita pun nak buatlah pula button yang ni kan. Okay. Macam mana kita nak buat button yang ni? Okay. Cuba audience apa reply dekat komen. Okay. Apa bentuk yang kita akan ambil untuk kita nak create button get started tu? Dekat bahagian shapes. Triangle. Segi empat tepat. Okay, so sebenarnya saya ambil square je. Square yang sama yang kita ambil tadi yang untuk buat calendar. Sebenarnya. Saya ambil yang ni. Lepas tu saya kecilkan, resizekan dia. So dia jadi memanjang macam tu. Nampak tak? Sebenarnya saya ambil square yang tadi. Tapi saya just resizekan dia untuk dia jadi bentuk macam rectangle yang ada, yang tak ada bucu lah. Dia membulat kan ke ujung. Okey. Pun sama juga macam saya kata, kita tukar color. Preset lah. Kat preset. Okey. Get started. And then kita double click, dah boleh tulis sesuatu dekat atas dia. Okey. So kita boleh tulis get started. Okey. Alright. And then kita letaklah kan corner-corner kat sini kan. Okay. Alright. Lepas tu dekat tulisan dalam ni pun kita boleh adjust dekat sini. Text dia kita boleh tukar warna dia lah. Macam saya punya text color warna putih. Okay, alright. Okay, jadi okay, saya buka lagi sekali nampak tak dia ada pergerakan? Nampak tak dia ada pergerakan? Okay, lagi sekali saya tunjuk. Okey, dia ada pergerakan turun dan naik kan. Okey, so kita nak try buat pergerakan tu lah untuk bahagian depan ni. Okey, so jadi macam mana kita nak buat pergerakan ni ialah kita akan animatekan dia untuk dia bergerak lah. Macam yang saya tunjuk tadi. Okey, jadi macam mana kita nak animatekan dia? Okey, bila kita tekan tab kat dia, lepas tu dia akan keluar perkataan pilihan animate lah. Jadi animate. Okey, dan ada 3 elemen dekat sini sama ada add book in, add action dan juga add book out. So memang ada banyak sangat pilihan-pilihan animation yang ada lah dekat bawah ni kan. So nanti boleh explore. Dan juga ada juga add action pun ada banyak sangat pilihan. Okey, atau dan juga lagi satu add boot out. Ni macam cara dia nak keluar kan. Okey, jadi macam mana yang saya buat naik daripada atas turun ke tengah macam tu ialah saya add action dan saya create path. Saya create path. So saya buat dia punya path adalah ke macam ni, ke tengah. Macam tu. So done. Ah, Andai kata tersalah create path. Contoh kita nak buat ke bawah tiba tapi sebenarnya terbuat naik atas dia punya ni kan. Sebenarnya boleh redraw balik. Boleh redraw balik. So kita pun buat balik. Kita buat betul-betul dia punya gerakan kita nak buat sampai mana kan? Okey, sampai sini. Okey, done. Okey, jadi kita boleh try play. Ni on tap. Okay, alright. Okay. So dekat sini pun ada lagi satu features yang kita nak start dia. Kita nak start macam mana? Kita nak on tap ke ataupun nak sama-sama bergerak ke ataupun dia bergerak selepas animate yang kita buat sebelum ni. Okay, macam tadi saya buat on tap. Okay. Dan lagi satu, kita ada delay untuk masa dia dekat sini. Okay. Kita pun boleh set duration dia lah. Macam dekat saya punya tu saya set 0.8. Okay. So saya nak buat yang ni. Hmm. dan- Jadi yang ni pun saya nak create path juga untuk dia.
So dua-dua masih lagi dalam keadaan bila kita tap on tap baru dia bergerak. Dan yang ni kalau kita nak dia sama-sama bergerak ke tengah, okey saya setkan dia jadi duration dia pun sama 0.8. So dia akan bertemu ni lah dengan timing dia tu kan. Okey. Okey, so with book 3. Hmm. set. Alright, okey. So ni memang kena banyak main dekat dia punya motion pass tu lah untuk dapatkan pergerakan yang kita nak kan. Okey macam sekarang ni sebab dia saya kat dalam ni saya ada juga yang saya punya apa animation yang kat sebelah tu. Okey jadi saya buat after ni lah, after transition. After kau boleh to try. Okey with okey sama-sama. Okey. So pergerakan dia okey dapat ke setakat ni? Boleh follow ke? Semua tengah khusyuk mencuba tu cikgu. Macam mana nak cari get started? Get started tu kita buat okey. Ambil shape. Okey, ambil shape. Ambil rectangle yang tak ada bucu ni. Ha, ulang boleh? Okey, boleh. Okey. Delete. Okey, saya tunjuk lagi sekali. Nak ulang dekat bahagian mana tu? Daripada get started eh? Okey, tak apalah saya tunjuk lagi sekali eh. Okey, lepas kita dah create logo, tadi kita dah combine, dah group kan dia. Jadi dia dah tak bergerak lah. Dia jadi satu logo lah kan. Dia dah macam ni kan. Okey. Lepas tu dari awal, saya tunjuk dekat transition dulu sebab tadi ada yang tanya macam mana nak cari get started. Okey. So lagi sekali saya ulang. Okey, saya delete lah ni get started ni. Okey. Yang ni kita ambil je square yang tak ada tajam. Okey, lepas tu kita adjust dia jadi macam rectangle. Kita kecilkan dia punya apa daripada atas ke bawah. Sizing tepi tu nak sama pun tak apa. Okey, lepas tu sebenarnya shape ni bila kita tekan lagi sekali kita boleh tulis dekat atas dia. So kita tak payah nak add text ke apa. Jadi kita pun tulis get started. Macam tu. And then bila kita dah dapat get started, kita pun kata kita nak warna yang kita dah nak dekat color combination yang kita dapat tu. Jadi kita pun pergi dekat style, kita tukarlah warna dia. Kalau macam saya ambil warna kat preset. Saya ambil warna ni. Ha, warna hijau ni. Okey. So dah dapat macam ni. Jadi bila dah dapat macam ni, saya pun nak gerakkan dia lah kan. Macam tadi yang saya tunjuk tu kan ada ala apps kan bila kita masuk dia macam dari atas ke bawah ke tengah, dari bawah ke tengah macam tu. So jadi saya pun buatlah animate, saya pilih dekat motion pass ni saya pilih create pass. Okey, saya delete balik senang senang nak tengok. Okay. So yang ni saya add action, lepas tu saya create path. Okay. Macam saya cakap tadi, kita kena menentukan ke mana dia nak bergerak. Macam saya nak yang logo ni bergerak ke bawah. Jadi bila saya nak gerak ke bawah, saya pun create lah path dia gerak ke bawah macam tu. Okay. Lepas tu sampai kat tengah. Lepas tu kalau kata kita tak berkenan dengan apa pergerakan tadi, kita boleh je clear. So kita buat balik. Maksudnya macam tak tegak pula kita buat. Macam tu. Okey. Lepas tu done. Lepas tu bila buka dekat sini, kita boleh setting lah dia punya start macam mana. Sama ada kita nak bila kita tap baru dia gerak ke, sama-sama dengan boot one ke, ataupun selepas boot tu. Maksudnya ada lagi satu animation lain yang selepas boot one tu kita nak buat selepas yang tu. Macam mana nak tukar macam mana nak tukar frame? Tukar frame dekat arrange. Yang logo SK Sungai Lang. Okay, alright. So, sekarang ni saya nak dia with boot one. Maksudnya dia akan gerak sama-sama dengan yang dekat dalam phone tu, dalam phone. Okay. Duration, saya pilih 0.8. Macam tu. Okay, lepas tu, dan, okay, dah. Dah sama-sama. Okey. Lepas tu get started punya pula. Kita kena add action dekat dia. Okey. Lepas tu kita create pass juga. Tadi turun ke bawah. Kita nak dia turun ke bawah. Ni get started pula naik atas. Jadi bila get started naik atas. ah, Okey. Dan.
Sama juga kita nak adjust dekat start dia. Kita nak macam mana? Okey, kita nak with book one juga. Okey. So kita duration kita adjust dekat 0.8. Okey. So, ya, okey. So bila kita play balik sekarang macam tu. So always kita boleh adjust lah dia punya tu ikut dia kita nak cepat dia macam mana, slow dia masuk macam mana. So tu semua arrange dekat duration. Uh, Pas tadi kita yang create action tu lah. Uh, yang kat tengah kita pilih. Okay. So yang tu untuk kita create transition yang macam tu lah dari atas ke bawah kan. Okay, seterusnya. Okay, kita tengok yang ni transition dia. Okay. So sebelum nak masuk yang dekat sini, kita kena klik dekat get started dulu kan. Jadi kita nak buat ala-ala macam button tu dia link kepada yang seterusnya. Okay, macam mana kita nak buat? Get started ni adalah button kita. Okay, button apps kita. Jadi kita tekan dekat get started. Okay, lepas tu ada pilihan link. Link. Okey, link jadi kita boleh pilih sebenarnya kita nak link untuk slide. Slide. Okey, ni kategori slide. Nak pergi ke web page pun boleh. Email pun boleh, phone number pun boleh. Tapi hari ni saya ajar untuk link antara slide lah sebab kita nak buat prototype menggunakan Keynote kan. Okey, jadi dekat sini boleh link to slide. Nombor apa kita nak, kita boleh pilih. Sebab tu kita kena ada plan macam mana kita punya apps tu dia berfungsi. Kita klik pergi mana, kita klik yang ni pergi mana, kita klik yang ni pergi mana. So memang kena plan dulu. Baru kita dapat gambaran lah macam mana dia punya apps dia. Okey, kita nak apps tu berfungsi. Okey, so jadi bila kita pilih link slide ni, kita boleh lah pilih link slide nombor berapa kan. Saya nak pergi ke contoh nombor 6 lah. Macam tu. Ataupun kalau dia hanya sebelah je, kita boleh je pilih next slide. Ataupun dia sebenarnya kita nak patah balik ke belakang, previous slide. Ataupun kita nak pergi slide yang pertama balik. So first slide. Macam tu. So memang ni lah. Tapi kalau untuk yang macam bila kita dah plan, kita dah buat banyak-banyak. Kalau saya prefer untuk linkkan slide ikut number slide. Sebab lagi senang kan kalau ada benda yang berulang dia adalah nanti kat bawah saya tunjuk bila kita buat benda tu dia sama interface dia sebenarnya tapi kita nak bagi dia pergi tempat lain. Tadi kalau perasan ada yang saya tunjuk masa awal-awal tu hari. Maksudnya kita hanya nak tukar hari je tapi benda lain semua sama kan. So kita nak linkkan dia. So nanti kita akan gunakan yang nombor-nombor slide ni. Okay, alright. Okay. So boleh dapat tak sampai situ? Kalau ada yang dah berjaya buat macam saya, boleh tak bagi love? Ada tak yang berjaya buat macam saya? Macam mana nak gerak objek? Kena tekan animate tadi. Ni bila kita one tap tu ada animate. Berjaya buat semua tanya. Okey. Sudah dapat satu orang kata. Okey, tanya juga ni SKKJ Digital Innovators. Okey, bagus. Alright, okey. Alright, so untuk dapat buat dah Alhamdulillah. So rasa happy kan dapat buat. Saya sendiri pun rasa happy bila saya dapat buat apa yang saya rancangkan lah. Maksudnya macam mana nak gerakkan ikon semua sekaligus. Uh, Tadi yang dia gerak sama-sama tu dia kena with bila pilih yang tu with ni tengok motion pass kena pilih start dia tu with boot yang mana animate yang kita nak sekali tu. Ah Dia kena macam tu. So kita kena plan lah. Ataupun kalau kita macam baru beginner kan. Kalau saya try je. Macam okay kalau on tap dia gerak macam mana. Kalau with boot one dia gerak macam mana. After boot macam mana. So kita akan dapat dia punya rentak dia lah. So bila once kita dah try. Kita akan dapat dia punya rentak untuk adjust dia punya pergerakan tu. Okay, alright. So duration pun sama. Memang kalau saya sendiri, saya macam main-main dengan dia dulu. Macam kalau rasa macam dia slow sangat, saya cepatkan sikit dulu. Lepas tu nampak macam, okay lah. Ni macam dah nice. So kita pun tengoklah berapa duration dia. Okay, kalau kita nak samakan dengan bawah, memang kita tengok duration dia contoh 0.8. 0.8 ni nice. Tapi saya nak gerakkan get started ni dengan ikon tu sekali. Jadi, kena tengok dia punya duration tu yang nice tu berapa.
So bila dah dapat yang nice tu, kita kita ingat lah. Maksudnya kita buat untuk yang button yang kita sama-sama nak gerakkan. Okay, alright. Menjawab ke SK Cukai? SK Cukai. Tu memang depends on kita macam mana kita animate dia. Ah, jadi kita set dekat ni lah. Okay, alright. Okay, nine. Apa Sorry. lepas ni mungkin dia boleh tengok boleh rakaman kan? Tengok boleh betul? Ya. Nama saya tu. Oh, sorry. Terkeluar. Okay, alright. So saya nak tunjuk. Okay, lepas tu ada satu bahagian. Okay, ada satu lagi bahagian yang saya nak tunjuk. Okay, macam ni, yang ni. Okay. Dia gerak ke bawah dan tu gerak ke bawah dan kita ada tulisan apa typing tu kan. Okay. So, untuk petak ni kan. So saya nak sebab asyik saya cakap je kan. Okay. Agak-agak lah saya guna shape apa. Dekat shape saya type apa. Siapa boleh komen dengan chat. Rectangle. Okay, lagi. Rectangle, rectangle. Square. Okay, jawapannya adalah saya ambil square juga. Saya ambil square je. Saya memang main dengan square je. And then sama juga macam tadi. Cuma bezanya ni ada bucu. Yang tadi tak ada bucu kan. Dia membulat macam tu kan. So saya tarik je. Saya tarik sizing dia ke tepi. Macam tu dah jadi rectangle. Daripada square jadi rectangle lah kan. Ha. Okay, so lepas tu kita nak adjust lah sama dia punya ketebalan dengan sebelah ni. Okay, lepas tu alamak, kenapa I punya macam nampak warna penuh macam ni? Nak buat ada lining kat tepi macam tu, nanti tak nampak tulisan. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, jadi kita pergi dekat brush. Okay, kat format tu kan. Lepas tu kita ada border. Jadi bila kita nak nampak tulisan hitam, maksudnya kita nak buat dalam tu putih, tulisan dia tu warna gelap lah. Jadi fill tu kita pilih fill putih. So dia jadi putih. Okey, lepas tu bila kita dah pilih border, jadi kita boleh pilih color border. Jadi saya ambil color, saya memang ambil yang preset tu je. Saya macam nak setting color dia macam ala-ala semua seragam kan. Okey, lepas tu width dia kita pun boleh adjust kat sini. Nak tebal dia macam mana keliling tu. So saya dapatlah rectangle yang tebal dia punya sizing tu kan. So saya keseluruhkan lagi. So ni makin menipis. Okay. Alright. So saya nak ikut sebiji macam ni. Okay. Alright. Lepas tu sama juga tadi kan bila kita nak tambah teks kita just add tab je. Oh, tak nampak tulisan. Maksudnya tulisan saya ni warna dia warna putih. Jadi saya tekan lagi sekali on tab sekali dekat atas shape tu. Saya tekan text. Saya pilih text color. Saya ambil warna hitam contoh. So saya bubuh lah cities timetable. Alright. So uh, dapatlah tulisan dekat dalam rectangle tadi tu kan. Lepas tu saya nak pula. Dia tak nak lah. Dia duduk tengah. Saya nak dekat tepi. Okey. Macam ni kita nak adjust. Kita pergi kat text juga. Kalau okey dekat bawah text color ni dia ada setting yang macam apa centered, align macam tu lah kan. Justified. So kita ambil lah yang dia ke tepi. Macam yang ni lah. So dia jadilah ke tepi. So sama tak? Sama tak sebelah-sebelah ni? Sekarang kita dah dapat dah rupa yang sama. Okey. Okey. Alright. Okey, lepas tu kita nak buat next pula. Okey, kita nak tambah pula yang macam ada dekat bawah tu tulisan yang macam panduan tu kan. Okey, dekat sini juga sebenarnya ada kalau perasan dia ada teks. Saya dekat dekat basic. Add text. Okey, so dia ni hanya teks sahaja, tak ada bentuk ke apa. Okey, jadi saya nak tulis macam yang bawah ni lah IE apa tu kan.
Ais timetable. Okay. Okay, alright. Lepas tu, kita dapat pula kita tak nak tulisan tu warna dia gelap sebab kita macam nak bagi yang tu macam contoh example je kan. Kita nak buat lah ala-ala yang macam kalau kat apps warna dia lebih kepada grey kan. So kita pergi juga sama juga step dia, kita pergi dekat brush, kita tengok dekat bahagian text, tengok text color. So text color dia warna hitam. Jadi kita nak tukar dia jadi warna grey. So kita, kalau saya pilih kat preset ni dululah macam tu. So dapat dah macam warna yang tak begitu terang. Maksudnya yang dekat dalam apa kotak tu kita yang diisi tu kita nak warna dia gelap kan. Lepas tu yang kat bawah tu kita nak dia warna macam sama-sama sikit sebab tu hanya example je. Okay. So dah dapat. Okay. Lepas tu dah dapat dah colour yang kita nak, yang nak nampak nak macam contoh tu, kita pun kata alamak macam terbesar sangat pula tulisan ni daripada apa tulisan yang nak isi dekat dalam rectangle tu kan. Jadi dekat bahagian teks pun sama juga ada size, so kita resize. Kita resize dia. Okay. Lepas tu tak nak lah tulisan ni tegak. Nak italickan dia pun ada juga dekat bahagian teks. Kita pun italickan tulisan tu. Okey. Dan kita pun letaklah dekat bawah kotak ni. Nampaklah macam, oh macam ni cara nak isi dekat bahagian ni. So macam tu lah kita bagi contoh kan. So kita letak kat situ. Alright. Okey, dah selesai dekat bahagian tu. Okey, next. Soalan yang sama juga saya nak tanya. Okey, saya nak buat button down. Saya pakai button down guna shape apa? Ah, kena ni macam ulang kaji ni. Square, pandai. Sekarang dah jawab square kan? No rectangle anymore. Okey, so kita boleh tambah square je. Ah, square yang tak ada bucu. Sama juga dia akan dapat warna yang ni lah. Warna kita boleh adjust color. Kita pilih brush, kita pergi kat style, kita ambil fill. Fill tu kita ambil lah. Kalau saya ambil preset tadi kan. Preset saya ambil je. Warna ni. Okey. Lepas tu dah dapat. Lepas tu nak letak tulisan dekat dalam tu. Just tulis je done. Okey. Kita dah dapat dah lah. Okey. So kali ni kalau kita tengok tadi cara pergerakan dia. Cuma dan je yang naik ke atas kan. So jadi dan ni kita nak buat apa? Kita nak buat apa dengan dan ni? Kalau kita animate kita nak guna apa? Sebab tadi saya dah tunjuk dah. Pergerakan untuk button dan kita nak animate, kita nak bubuh apa dia punya apa panggil? Jenis pergerakan tu. Create path. Pandai sikit ke pun make path je lah. Maksudnya saya faham. Okay, create path kan? Okay, bagus. Okay, add action first. Betul. Add action tu dia punya pilihan. Kita ada build in, add action dan juga build out. Kita ambil dekat add action. Kemudian kita create path. Okay. Alright, so kita buatlah. Animate, add action, create path. Ha. Lepas tu gerakkan dia naik. Allah, tersengit pula. So clear. Buat lagi sekali. Lebih kurang macam itulah. Okay, done. Okay, so kita testing. Sebab saya tak ni, kejap. Okay, done. Okay, done naik ke atas macam tu. Okay, lepas tu yang tadi saya nak dia sebenarnya saya nak dia on tab. Jadi kan saya nak bila tekan button baru dia ni kan bernaik ke atas kan. Jadi kita punya start tu on tab lah. Patutnya kita guna sebab saya ada satu lagi ni yang kacau kat sebelah. Okay. Alright. Okay, tu satu. Okay, dah create path untuk button done. So done. Okay. Kemudian untuk segi empat tepat kita buat ada tulisan dekat dalam tu. Kalau perasan ada tadi saya buat animation. Siapa perasan saya buat macam style apa dekat untuk cities timetable tu. Saya buat macam mana cara untuk cities timetable tu tadi. Nampak tak saya tunjuk masa saya play slide tadi. Style typing. Okay, yes. Okay, thank you, Cik Aizah.
Tak lama kita gini. Siap baik juga Aizan tolong jawab. Okay. So kita buat style typing. Jadi itu pun sebenarnya ada dekat dalam Animate punya cara. So konsep saya okay, dekat built-in ada keyboard. Jadi kita ambil keyboard dan dia akan jadi tulisan style macam kita typing. Menarik kan? So macam ala-ala kita dah menulis lah kan. Kita jadi pengguna yang menulis dekat dalam tu apa rectangle tu. Okay, done. Okay, jadi kalau kita play keadaan dia, macam tu lah kan. Okay, so saya buat yang ni saya buat dengan ni lah. So sama juga kita kena adjust dia punya apa style. Macam saya buat after boot 3. After boot 3. Duration apa ini? Hmm. Okay. So done. Buat yang done pula. Kita nak on tap. Ini macam laju sangat. Nak adjust 0.8. Alright. Okay. Dapat tak buat macam saya? Dah jadi tak? Okay. Yang dapat buat boleh bagi kat saya emoticon senyum. Again please. Oh, ada yang dapat. Cikgu SK Cukai. Tahniah. Okay. So dah dapat dah kan? Dua interface app punya ni kan? Style punya animate. Okay. Macam mana? Again please. Uh, cikgu sangkut kat mana tu? SJKT Ladang Alagar. Kalau sikit je saya boleh tunjuk lah balik. Kalau banyak kita macam tengok balik recording nanti. Ada. Okay. Alhamdulillah. Banyak yang senyum. Okay. Oh, Hana. Oh, macam-macam jenis senyum eh. Okay. Okay, tak nak. Okay. So, kita dah dapat dah untuk yang tu. Tapi memang start tu memang kita kena always adjust try lah. So, kita akan nampak bila kita buat, kita play, kita nampak macam pelik lah, tak kena lah. So, maksudnya tak kena lah kita punya build tu. Maksudnya pilihan kita pilih tu after ke, with ke, ataupun on tap. Okay. Alright. So, tu untuk bahagian ni lah. Okay, so saya rasa yang lain ni ni okay, yang ni kita tak buat animate tapi kita just try untuk create lah. Okay. Sekarang kita nak buat yang bahagian tips ni kan. Okay. Alright, untuk bina tips punya ni. Okay. Apa saya gunakan shape juga. Okay. Dan kalau nampak ada dekat situ ada gambar macam bab lah. So okay je kita just type tengok bab. Ada tak? Sudah keluar dah. Tak payah macam kita tak payahlah macam nak go through satu-satu kan. Ikut kategori macam ni je lambat kan. So kita try dulu search lah macam apa yang kita nak. So ni pun sama juga kita boleh tukar color ni semua sama macam tadi. Memang sama sahaja. Okey, saya bagi sikit masa untuk semua cuba hasilkan macam yang saya tunjukkan. Sebab yang ni step dia sama macam tadi. Saya bagilah seminit lah. Seminit untuk buat. Lepas tu nanti kita akan pergi next. Yang macam mana saya kata yang nak link-linkkan slide banyak-banyak tu. Okey, alright. So sama-sama kita try buat yang ni Okey, selepas saya dah siap buat yang ni, kita akan pergi next. Okey. Okey, yang ni pun sama nak tukar color, pilih brush, fill, color. Okey, ambil preset. Tadi saya ambil dekat ni. Kalau saya ambil preset. Okey, lepas tu kita nak apa pula? Kita nak shape. Kita nak yang segi empat yang tak tajam. Ha. Okey, lepas tu kita nak buat macam dia ada border. So, maksudnya kita buka border ni punya button. So, fill dia kita nak warna putih. Okey. Lepas tu style, style ni pun ada banyak juga style. Okay, color. Kita ambil yang kat preset. Okay. Lepas tu ketebalan dia kita adjust. Ah, okay. Lepas tu dalam ni pun dah boleh tulis.
tips. Tulisan warna putih tak nampak, tukar pakai teks. Ambil teks color. Ah, okey. So ni kita nak tebalkan dia. Jadi kita ambil bold dekat teks. Ah, ni macam banyak-banyak lagi lah kalau kita tulis kan. Banyak-banyak. Okey, dah dapat banyak. Lepas tu kita nak buat button Godik tu pula. Pun sama juga. Kita akan ambil square. Dah ada dah kat depan. Godik. Ataupun kalau kita nak saiz yang sama kan. Macam tak payah nak adjust. Kita pergi je kat slide sebelum ni. Kita ambil copy. Lepas tu bawa je dia pergi sini. Paste. Tak payah nak adjust. Tak payah nak adjust dah sizing. Just tukar dalam tu. Got it. Ha. So kita akan groupkan dia supaya kita boleh combine dia lah kan. Jadi satu ni lah. Senang ni. Allah. Pun sama ni. Bila letak kat sini tak nampak. Bila kita letak je tak nampak. Maksudnya dia berada di belakang. So kita nak bawa dia ke depan. Jadi kita adjust arrange tu. Move to back or move to front tu kan. Okay, so kita dah dapat. So sekarang ni kita tak naklah dia gerak-gerak. So kita nak select objek. Kita select lah. Tiga-tiga. Dan lepas tu tekan group. Jadi dia pun akan sama-sama gerak macam ni. So dia tak lari dah lah. Ha. Okey, tapi bila kita group, maksudnya pergerakan tu dia akan sekali lah. So kalau nak button tu macam ada benda lain, maksudnya kena ungroup yang ni. Ungroup yang button godit tu. So, kita group yang ni dengan ni je lah. Okey. Dan group. So dia dekat belakang. Okey, jadi kita adjust arrange. Okey, dia dekat depan. Alright. Macam mana boleh? Okey. So kita nak bergerak kepada yang banyak-banyak slide kita nak pergi tu kan? Ah. Okey, dapat. Tanya SK Kepong. Okey, mana yang lain? Okey, kalau ada yang boleh bagi kat saya tick punya memoji. Emoji, emoticon. Tick emoticon kat chat. Dapat. Laju dah ni. Okey, dah Okey, so next kita akan tengok macam mana kita nak buat yang paparan yang macam ni. Dia macam ni. Lepas tu bila kita tekan, dia boleh pergi ke hari-hari macam yang berbeza macam ni. Okey. So, soalan saya untuk ikon yang kat tengah tu, saya search apa dekat sheet? Cuba komen dekat chat. Saya search apa dekat sheet untuk dapat. Okey. Hmm. Alright, so betul. Saya memang cari kalender juga kan. Sebab tadi kita tekan kalender, dia ada dua jenis kalender. Okey. So, inilah kalender yang saya dapat. So, memang kalau kita tekan tu, dia akan jadi default punya color ni lah. So, kita nak buat ala-ala yang kalau kita maksudnya kalau benda tu tak complete lagi, warna dia memang tak cerah lah kalau saya punya plan. Jadi bila kita dah ada plan, ni saya cakap pentingnya plan. Jadi kita tahu apa yang kita nakkan dalam apps kita. Macam mana style yang kita nakkan dalam apps kita. Jadi bila saya ada plan, okay, kalau kita tak tekan lagi, tak complete lagi, warna dia warna tak cerah. So bila dah complete, warna dia warna cerah. Ataupun waktu dia tak settle lagi, warna dia kita buat yang X tu merah. Lepas tu tiba-tiba bila dah settle, dia jadi warna hijau. So tu something yang kita plan lah dalam apa kita punya style apps kita kan. Okay, lepas tu sama juga bila kita nak tukar color shape tu. Benda yang sama, kita tekan dekat brush and then kita pilih style dan kita pilih lah fill dia. Sebab green ni sangat senang lah. Dia ada kat preset kan. Saya adjust je lah kan ambil green ni. Macam tu. So saya dah dapat. Okay. And then kalau perasan, saya combinekan dua shape sebenarnya yang kat tengah tu. Selain daripada calendar, saya ada lagi satu shape. Siapa boleh bagi tahu saya pilih shape apa yang lagi satu?
X, okay. Square. Ada lagi satu shape yang saya combine dengan icon ni. Gambar kalender. X. Okay, tak apa. Kita try lah tekan kan. Keluar tak kalau kita tulis X? Yes, keluar. Okay. So, pada ni. X ni duduk kat sini. Oh, sebenarnya ada tiga. Ada lagi satu lagi. Satu lagi shape. Saya tertinggal. Ada satu lagi shape yang saya combine. Circle. Betul, Amy. Baguslah Amy ni saya tengok laju. Bagus-bagus. Okay. Alright. So, lagi satu. Saya ambil circle. Okay, dah nampak dah. Okay. So, so ni circle. Jadi, yang ni, X ni warna hitam. Circle ni pun sekarang warna hitam. Tapi saya nak buat bagi jadi dia macam nampak X tu duduk kat tengah dalam keadaan tak ada feel apa-apa. Jadi, saya overlapkan. Okay, kalau nak senang, kita tukar dulu color untuk ni kan supaya kita tahu masa kita nak setting tu kan yang mana satu X, mana satu bulat. Sebab lagi kalau kita overlap waktu color warna dia sama, kita tak nampak lah perbezaan dia. Jadi saya tukar dulu color yang X tu. Tak kisah pun color apa-apa kalau saya tukar color merah dulu kan. Saya letak kat atas dia. Okey, nampak tak? Bila kita letak, kita tahu. Oh, dia duduk di belakang lagi. Jadi apa kita kena buat? Kita kena arrange. Kita kena arrange dia. So, sampai dia naik ke depan lah. Move to front. Okay, so nampak dah macam ni. Tapi kita tak nak warna macam ni. Kita nak warna ala-ala yang macam tak settle, yang macam grey ni. Jadi, kita pilih yang bulatan tu. Kalau saya nak warna bulat bulat tu samalah dengan warna kalender. Jadi, saya pergi kat pre-style. Saya ambil preset. Color fill dia tu preset saya pilih je. Ni. So ni kod grey yang ni kan. Lepas tu yang X tu saya tak nak ada film, so tak ada color. Sebenarnya kita boleh pilih tak ada isi kat dalam pun. No film. Tapi sebenarnya tak okey tak jadilah kan. So maksudnya bukanlah. So kita nak ambil warna putih. Tapi warna putih ni dia legak bila kita letak. Okey saya ambil. Bila kita letak dekat atas ni, dia takkan nampak macam ni lah. Maksudnya nampak macam ada tembus kan, transparency tu kan, kalau tengok. So, kita nak dia transparent. Dekat mana kita nak adjust dia? Okay, kita pergi dekat fill. Sorry. Dekat depan kat style, ada opacity. Opacity. Jadi, kita boleh adjust. Kita nak dia tu macam, apa orang kata, tembus belakang lah. Kan? So, color dia color tembus belakang. Lepas tu, yang ni pun, kita boleh adjust opacity dia. Okay, saya try tengok. Okay. Lepas tu, lepas dah settle, kita dah puas hati, apa kita punya colour kan. Bolehlah kita try untuk groupkan dia. So, dia dah tak bergerak. Dia jadi satu icon yang baru kan. Okay, so, dan group. Dah tu, dah settle, kita bawa pergi. Okay, so still macam colour dia legak. So, saya try tengok. Okay, so bila kita groupkan, kita boleh adjust colour dah So, kita kena ungroup dululah. Ha, okay. And then kita group balik. Okay, so kita letak kat sini. Tada! Okay, sudah dapat dah. Okay, kalau memang ni kita memang tak nak ubah apa-apa dah, kita ni je lah, kita groupkan dia. Kita boleh groupkan X tu dengan kalender tadi. Select object. Okay, dan okay, group. Okay, sudah dapat dah. Okay. Macam mana berjaya tak buat ikon macam saya? Okay, bagi reaction. Love lah dekat chat. Siapa yang dapat buat ikon macam saya. Ada kalender, ada X dekat situ. Okay, tanya Naila SKS. Alright. Okay, tanya-tanya semua. Okay.
Okay, alright. So next, apa yang kita nak buat? Okay, kita dah dapat dah ikon yang untuk ni kan, untuk bagi tahu yang okay, untuk timetable ni, untuk timetable kerja sekolah hari ni belum masukkan lagi. So ya, kita tahu dah ni dia punya tu. Okay, lepas tu kita nak buat ikut hari. Okay, so macam mana kita nak letakkan tulisan dekat situ? Siapa boleh bagi tahu saya, kita nak kena ambil dekat mana? Kita kena ambil dekat mana? Dekat bahagian atas ni. Dekat teks. Okey, teks tu duduk dalam apa? Teks tu duduk dekat dalam apa? Shape, pandai. Okey, betul. So, kita bila kita pergi dekat shape, kita ambil teks dan kita bawa lah kan. Pergi kat sini. Wah, terpanjang pula. So, kita nak tulis tulisan Saturday tu. Jadi kita tulis lah Saturday. Ah, Okey, dan kita tarik dia. Okey. Sama juga bila kita terasa macam kedudukan dia tak kena ke apa yang kita nak adjust, kita pergi dekat teks. So saya nak jadikan dia center. Lepas tu saya nak dia tebal lah tulisan dia, saya boldkan. Lepas tu saya naklah tulisan dia ni sama color dengan kalender ni supaya nampak macam hari tu memang tak settle lagi. Kerja sekolah untuk hari tu tak settle lagi. Jadi saya pun pergi juga sama, pergi dekat text color, saya try dekat preset yang saya pilih lah. So mana yang nampak sama, okey ni. Okey. So ni pun boleh besarkan lagi tulisan. Kita naikkan saiz dia. Okey. Dah sama macam tu. Sudah dapat dah. Dapat apa? Nama hari dan juga ikon yang kita dah bina, ikon baru. Sebab kita dah combine kan shape tadi. Okey, lepas tu seterusnya kita nak buat hari dia pula. Hari yang ke atas ada daripada hari Sunday sampai kan ke Saturday. Sebenarnya saya saja je buat sampai 7 hari. Sepatutnya sekolah 5 hari je kan. Mana tahu kalau macam ada kelas tambahan ke apa. So kita still boleh masukkan apa kerja daripada kelas tambahan tu kan. Okey, sebenarnya yang ni nak add text boleh, nak buat apa? Nak copy pun boleh. Nak ambil macam kalau saya kadang-kadang saya copy je, lepas tu saya tukar je lah hari. Macam tu. Kalau nak sizing sama, nak jenis tulisan sama, memang kita copy paste lah kan. Senang. Tapi kalau kita nak buat tulisan baru, tak apa je. Kita add text je lah daripada shape. Okay. So yang ni mungkin kita nak kecilkan sikit tulisan dia sebab kita nak susun banyak hari kan. Okay. Saya bawa dia ke situ. So panjang sangat. So kita akan susun lah hari dekat atas ni. Ha. Okay, lepas tu kalau nak macam sizing sama, copy memang paste je lah. Okay. Main di. Okey, kalau perasan kalau kita nak adjust samakan dia punya tu kan, dia akan keluar garis yang warna kuning tu. Sangat membantu saya sangat suka yang ni. So maksudnya kita boleh tahulah kita punya kedudukan tu dia sama tak? Dia punya line dia. Dia akan keluar warna kuning. Lepas tu jarak pun dia akan tolong apa? Ni apa? Jaga jarak nak samakan dia punya space tu kan antara 7 hari tu. Okey. So yang ni saya buat saya tak buat sampai 7 hari, saya buat 3 hari kot. Okay. So saya buat lagi satu Tuesday. Okay, so lebih kurang macam itulah. Okay, tak apa. Sepatutnya rapat-rapat lagi kan sebab ada banyak hari. Okay. So sekarang ni kalau kita tengok kat sini memang tak ada apa-apa yang bila kita tekan tu tak jadi apa-apa lah. Kan? Tak jadi apa-apa sebab memang kita tak bubuh apa-apa pun dekat Sunday, Monday, Tuesday. Okey, jadi dekat bahagian ni sangat penting untuk kita rancang apps kita ni dia nak pergi ke mana. Okey. So kalau saya nak buat yang dekat bahagian atas ni bila kita klik kat hari tu kita boleh tengok dah update ke belum homework tu kan. So kira sekarang ni kita nak bila kita tekan tu dia pergi tempat lain lah kan. Jadi bila kita nak pergi tempat lain kita nak linkkan dia lah. Jadi nak linkkan ni yang saya cakap tadi yang ni yang penting. Bila nak link ke mana?
Kalau kita contohkan benda ni, kalau kita tengok sebenarnya dia yang sama je. Sunday, Monday sampai ke Saturday tu interface, maksudnya dia punya paparan tu sama. Tapi kita cuma nak dia pergi kepada tempat yang berbeza mengikut hari. Jadi kalau saya, apa yang saya buat, saya dah buat dah satu paparan yang Saturday ni kan. Dan kemudian saya hanya duplicate sahaja. Nampak tak? Saya duplicate, kemudian saya boleh tukar hari dekat sini, saya tukar je hari ni. Saya tak nak Saturday, yang ni nak Sunday. Ah, jadi dia akan jadi Sunday lah yang ni. Sama juga nak buat hari lain pun kita duplicate. Okey, lagi sekali saya ulang untuk bahagian duplicate. Okey, delete. Okey, kita tekan dekat slide tu. One tap je memang keluar perkataan duplicate. So kita tekan. So dah jadi dah. Lepas tu nak tambah sampai tu pun boleh banyak-banyak. So jadinya tak payahlah kita nak kena susun, nak ambil pula, nak masukkan kan. Sebab tu. Jadi lepas tu just tukar nama hari je. Okey, tak apa, yang ni saya ambil Sunday. Sunday. So senang kita boleh nampak. Okey. Macam tu. Ada lagi satu lah button icon kita tak buat. Okey, so kita tak boleh duplicate lagi lah. Lagi satu. Kalau perasan button saya memang saya guna sama je lah. Okey. Kita ambil juga shape. Shape ni. Okey. Untuk icon capture tu. Okey. Saya nak tengok di ruangan chat. Okey. Saya ambil icon apa saya cari. Saya cari icon apa dekat shape. Camera kan. Kan senang je. Kamera. Okey. So ya, dah dapat dah. Okey, sama juga macam saya cakap, bila dia dalam keadaan warna yang sama, kita jadi susah nak tengok siapa yang atas, siapa yang bawah. Jadi kita tukar je satu tu color dia putih tu, senang kan? Putih ke apa-apa color yang kat depan ni lah. Kita tukar je. Lepas tu kita bawa dia pergi pergi duduk dekat-dekat. Oh, dia memang dah kat atas. So lagi senang lah kerja kita. So macam saya ambil warna putih. So saya carilah warna putih. Preset kat putih. Okey. So yang ni pula saya ambil kat preset juga. Saya ambil warna hijau. Okey. Lepas tu, saya adjust lah sizing dia kan. Ah, okey. Macam yang dekat sini, kalau ikutkan kan, shape ni boleh boleh tarik. Betul tak? Ah, so saya, macam kita kena pandai-pandai adjust lah. Kita nak letak kedudukan kamera tadi tu macam mana? Ah, so, maksudnya cukup tak dia punya jarak dia kan? Capture. Okey. Jadi saya masukkan kat sini. So mungkin saya nak kecilkan sikit kotak ni. Tapi itulah, bila dia kecilkan kotak, dia ikut sekali. So yang dekat sini boleh juga kita gunakan, masukkan teks lah. Dia tak ikut lari macam shape tu kan. Okay, alright. So, sama juga yang ni pun kita boleh groupkan dia supaya dia dah jadi satu ikon yang baru. So, kita boleh bawa je semua orang sama-sama bergerak. Seiring dan sejalan. Macam tu. Okay. So, macam mana setakat tu? Okay tak? Nak suruh bagi apa pula ni Bagi emoticon bunga lah kalau dah siap. Siapa yang dah siap? Okay. So, yang ni kita duplicate. Okay, lepas dah siap kita duplicate Okey, tanya. SK Cukai ni laju Amy pun laju. Okey, Naila. Okey, good, nice. Naila SKS sekolah mana? Okey, tak apa, sambil-sambil Okey, jadi kita dapat dua. Okey, tanya SJKT Ladang Alagar. Okey. Alright. Okey. SK Setiawang. So, okey. So, sekarang kita dah dapat dua ni kan. So, kita nak tunjuk. Okey, sekarang ni ingat yang ni slide nombor 10, ni slide nombor 11. Okey. Yang kedua ni kita nak bubuh hari dia tu. Hari Sunday lah. Sunday. Yang ni Sunday, Saturday, Sunday. Betul tak? Okey, Sunday. Okey, jadi bila tekan pergi Sunday.
Kan bila tekan sandi nak pergi sandi. Okey, jadi kita pergi dekat slide awal ni. Maksud saya nak kena buang dulu link ni. Setting. Okey. So saya tekan, saya klik dekat sandi tu. Okey, lepas tu nampak dekat hujung sekali ada link. Sebelah animate lah. Okey, saya tekan link. Jadi kalau saya suka bubuh nombor slide tapi ikutlah kalau yang nak letak next slide pun boleh sebab memang 10 dengan 11 ni di sebelah-sebelah. Tapi kalau nak bubuh link ikut nombor pun boleh 11. So ingat dia punya tu 11. Okey. So kita pun nak test lah tengok jadi ke kita punya link ni. Jadi jadi. Nampak tak? Okey, lagi sekali saya test. Bila tekan sandi, dia pergi kat sandi. Macam tu. Berjaya tak buat macam saya? So nanti kayaknya untuk next hari pun macam tu juga. So saya akan pergi dekat contoh next slide saya tambah slide nombor 12 ni Monday kan. Jadi sama juga saya tekan dekat teks tu, saya pergi dekat link, lepas tu saya link tu slide ni, saya pilih nak slide tu nombor berapa. Okey. So dia akan jadi boleh lah sampai semua hari tu dekat tu dekat paparan yang sama tu kan, yang kita duplicate tu dah siap ikut nombor slide. Okey, alright. So memang akan dapat. So ni boleh ke sampai tu berjaya buat tak? Berjaya tak buat dia pergi daripada Saturday pergi Sunday? Ah, Berjaya, Alhamdulillah. Okey, berjaya tanya. Okey. So, benda tu kita main-main dengan animation link yang kita buat lah kan. Sebenarnya apps Homework Buddy ni saya punya plan, saya punya apps prototyping. So, kan masing-masing ada apps masing-masing yang nak buat boleh try untuk implementkan animation ni. So kita tengok dia boleh jadi macam tu. Okey, Naila tak berjaya. Okey, saya tunjuk lagi sekali saya tunjuk lagi sekali. Okey, daripada link ni, okey saya remove dulu. Okey. Okey, bila saya pergi dekat text sebab ni saya ambil text yang untuk buat sandi ni saya tak ambil shape, saya ambil text. Okey, jadi saya pilih link. Lepas tu saya pilih link to slide. Saya tengok tadi yang Sunday saya buat slide nombor berapa. So saya buat slide nombor 11. So dah berjaya masuk link. Bila berjaya masuk link, kalau perasan dia ada macam arrow warna warna biru, warna putih, bulat dia biru tu, dia macam tu. So maksudnya dia dah masuk lah. Kalau kat Monday dengan Tuesday, tengok Monday dengan Tuesday tak ada lagi sebab saya tak masukkan link lagi. Macam tu. Okay. Alright, lepas tu bila play, saya tekan kat sana, dia pergi to the next. Okay. Sama juga dekat capture ni pun, saya nak buat dia bila tap, pergi tempat lain. Sama juga saya linkkan dia. Kalau kat sini, saya nak linkkan dia dengan slide nombor 19. Okay. So, saya akan buka balik, tekan dekat button capture. Dia akan pergi. Dia akan pergi ke slide tu. Alright. Okay, macam mana? Naila berjaya dah tak? Okay. So, okay, dan last sekali, okay, ni bila dah berjaya Bila dah berjaya masukkan dekat sini, dekat gambar ni, okay, lepas tu bila tekan submit, oh no, dia typing dulu subjek. Bila kita tekan submit, dia akan muncul paparan ni. Tu ending lah, saya buat sampai situ ending dia. Okay. So, saya rasa sampai tu je yang saya kongsikan. So, mungkin okay, saya serahkan kepada moderator. Okay. Submit. Okay, thank you Cikgu Ain. Okay, banyak yang kita belajar petang ni. Okay, berkenaan dengan planning dan macam mana kita nak mulakan kita punya prototype menggunakan Keynote. Okay, so saya harap semua dapat belajar something new lah pada petang ni. Okay, so balik ni bolehlah kita ulang kaji balik. Kita try and error macam mana kita nak buat bentuk yang lebih mencabar lah. Okay, so saya share screen.
Okey. Okey, so sebelum kita saya share apa nama ni? Attendance. Okey, kita ambil gambar dulu boleh? Sekejap eh. Sekejap saya stop sharing dulu. Okey. Boleh tak semua buka kamera? Kita ambil gambar ramai-ramai. Boleh, boleh. Okey. Baru Boleh, boleh. nampak semua meriah rupanya. Dia tak buat Okey. apa-apa tapi. Silakan Okey, saya ambil lah. gambar dulu eh. Okey, page yang pertama. Oh, meriah kita ada SK Ui, gelap Cukai, Asal. SK Kepong. Asal jadi gelap? Okey, satu, dua, tiga. Saya senyum. Kita semua dua orang lah. Tak Okey, gelap semuanya. page kedua. Gelap sekali. Tiga. Okey, next page ketiga. Okey. Nanti cikgu share dalam Telegram eh. Okey, settle. Okey, saya share semula skrin. Ramai sebenarnya. Okey. Okay, so untuk feedback bagi presenter kita pada hari ini, okay, so adik-adik boleh scan QR code. Adik-adik, cikgu-cikgu boleh scan QR code dan boleh isilah, okay, isi feedback ini. Boleh screen record, sorry, record, boleh screen capture dahulu, ambil gambar, boleh SK Sungai Lang, cantik dia punya prototype tu. Okay. Okay, so nanti yang ni boleh isi kemudian, tak kisah. Okey, seterusnya workshop. Okey, submission. Okey, setiap pasukan perlu menghantar tiga bahan utama yang berikut. Okey, boleh screen capture dulu. Okey, yang pertama adalah portfolio dalam format EPUB. Okey, portfolio ini kami dah muat naik di page apa nama ni tadi? Yang saya share awal-awal tadi. Okey, saya dah up di situ, kami dah up, boleh download di situ. Okey, Cikgu ke Haizam, file yang kedua, file prototype ya. yang format itu dalam Keynote. Portfolio semalam ada pembetulan. Okey. Portfolio dalam format Keynote. Keynote Ah, Okey, boleh. Okey, seterusnya file prototype application yang dibuat tu dalam file Keynote menggunakan animasi Keynote dan aplikasi berkaitan untuk pembuatan prototype. Okey, kemudian yang penting mesti ada video pitching berdurasi 3 minit. Okey, nanti sesi keempat kita akan ajar macam mana nak buat video pitching. Jangan risau. Okey. Okey, so ini kita ada delima. Okey, QR code ini akan linkkan terus ke page delima. Okey. So saya rasa semua cikgu-cikgu dan adik-adik familiar dengan page delima ini. Okey, so ini contoh bagi guru. Okey, so di sini kita boleh tengok persijilan Apple Teacher. Okey. Okey, di situ kita ada RD Apple, boleh cuba nanti. Okey, boleh cubalah explore. Okey, Apple Professional Learning Malaysia. Okey. Seterusnya kita ada page ini, okey, page Apple Professional Learning Malaysia. Okey, sekarang kita ada dua program yang sedang berlangsung. Yang pertama untuk sekolah rendah dan juga untuk sekolah menengah. Okay, so ini adalah interface bagi pelajar. Okay, so boleh klik Apple Student Resources dan juga Apple Learning with iPad. Kita ada macam-macam aktiviti di dalam tu. Okay, balik ni boleh cuba explore sendiri. Okay, kemudian kita ada Stay Connected with APL Malaysia. Okay, boleh scan QR code itu untuk pergi ke page-page kami APLM Malaysia. Okay, ini yang ditunggu-tunggu. Okay, attendance link and codes for certificate. Okay, so kejap saya alihkan. Okay, so ini adalah Google Form. Okay, QR code bagi kehadiran sesi kedua. Okay, nampak ke dia punya kod kehadiran tu? nampak nampak. Nampak eh? Okey, sebab dekat saya ni ada kita punya kamera-kamera ni kan. Okey, saya alihkan lah. Okey. Okey, so kod kehadiran pada petang ini adalah AEM semua huruf besar dash 42E2CA. Okey, saya ulang balik. AEM besar dash 42E2CA. Okey, boleh masukkan nantilah.
Okey. Okey, boleh screen capture dulu, boleh snap. Okey, so terima kasih kerana menyertai kami untuk sesi 2 pada hari ini. Terima kasih Cikgu Ain, terima kasih semua adik-adik. So jangan lupa bersama kami sesi ketiga esok. Kita sambung lagi building prototype menggunakan Keynote. So esok akan bersama saya Cikgu Haizam. Okay, kita akan sambung lagi menggunakan Keynote dan juga GarageBand. Okay, so kejap lagi saya akan share workbook kepada semua. So boleh tengok-tengok dululah, kira ulang kaji dulu sebelum sesi kita pada esok hari. Okay, so itu sahaja sesi kita pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak. Tahniah kerana dah dua sesi. Okay, so ada dua lagi sesi. Okay, so bolehlah mula bincang apa projek nak dibuat. Okay, so sebab esok kita dah kepada fasa building prototype. So maksudnya kita dah habis fasa explore dan planning semua. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk petang ini. Terima kasih semua. Thank you very much.